Terima kasih kerana masih terus bersama saya, Juliana Binti Binting, dari Bilik Berita Semasa JKR Sabah. Lawatan tapak ke projek menaik taraf Balai Polis Karakit. Program Transformasi Minda Siri 2. Majlis Sanjungan Budi, Lambaian Kasih. Majlis Sambutan Persaraan dan Meraihkan Jasa. Lawatan tapak dan mesyuarat bersama Mahkamah Syariah Lahad Datu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 29 Jun lepas, satu lawatan tapak telah diadakan ke projek menaik taraf Balai Polis Karakit di Pulau Banggi, Kudat bagi tujuan penyelarasan dan pemantauan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur. Lawatan tersebut bertujuan meneliti kemajuan kerja di tapak, mengenal pasti isu pelaksanaan serta menyelaras tindakan antara pihak-pihak yang terlibat bagi memastikan projek dapat dilaksanakan mengikut perancangan yang ditetapkan. Ketua Penolong Pengarah Cawangan Sumber Manusia, Sarina Muhammad, telah merasmikan Majlis Penutupan Program Transformasi Minda PTM Seri 2 2026 Anjuran Jabatan Kejaraya Sabah secara dalam talian melalui aplikasi Zoom dengan kerjasama insan dari Jepang 26 Jun lepas. Program ini disertai oleh seramai 51 orang peserta yang terdiri daripada pelbagai kumpulan jawatan dalam perkhidmatan awam termasuk jurutera, penolong jurutera, pembantu kemahiran serta pembantu khidmat am. Pada 26 Jun lepas, JKR Kota Marudu telah menganjurkan Majlis Sanjungan Budi, Lambaian Kasih sebagai tanda penghargaan kepada penolong jurutera Datuk Mustafa bin Datuk Abdul Kadir yang akan bertukar ke Pejabat Daerah Kota Marudu serta pelatih industri Chaldrin Brian Doniel telah menamatkan latihan industrinya pada 30 Jun 2026. Jurutera Daerah JKR Kota Marudu Insinyur Teknologis Geospatial Muhammad Fauzi Zikiri dalam ucapannya merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Datuk Mustafa atas jasa, sumbangan serta komitmen yang telah diberikan sepanjang tempoh perkhidmatannya di JKR Kota Marudu. Beliau turut mengucapkan selamat maju jaya kepada Datuk Mustafa dan Chaldrin Brian Doniel dalam meneruskan amanah serta laluan kerjaya masing-masing. Pada 23 Jun lepas, Cawangan Kejuruteraan Otomotif JKR Sabah telah menganjurkan Majlis Sambutan Persaraan bagi meraihkan jasa dan sumbangan mantan Ketua Penolong Pengarah Kanan Jackson Soliman serta mantan Penolong Pengarah Robert Santi yang disempurnakan oleh mantan Timbalan Pengarah Sektor Khidmat Teknikal Datuk Muhammad Syamsul Nizam bin Abdul Wahid. Majlis turut menyaksikan sesi serahan tugas kepada Penolong Pengarah Cawangan Kejuruteraan Otomotif Insinyur Teknologis Petrus Chin sebagai simbolik kesinambungan kepimpinan dan kecemerlangan pengurusan Cawangan. Pada majlis yang sama, penghargaan turut diberikan kepada mantan Ketua Pusat Servis Kenderaan Kerajaan atas segala jasa dan sumbangan beliau kepada jabatan. Terdahulu, Cawangan Senggara Bangunan telah melaksanakan lawatan kerja penyelenggaraan di bawah peruntukan One Line Item di Mahkamah Syariah Daerah Lahad Datu disertai oleh Cawangan Arkitek, JKR Lahad Datu dan Tawau 22-24 Jun lepas. Lawatan kerja itu dijalankan selama 3 hari termasuk pelaksanaan bengkel ubah suai Mahkamah Syariah Lahad Datu di Borneo Royal Hotel, Tawau bagi membincangkan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan dengan memastikan setiap kerja dilaksanakan secara sistematik, mematuhi spesifikasi ditetapkan, serta siap mengikut jadual bagi menjamin keselamatan dan keselesaan pengguna. Sekian paparan pada edisi kali ini. Saya Juliana Binti Binting. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Sabah Maju Jaya.